Nampak jam. Jam nampak gila babi. Tengok ni hari berapa bulan Aku tak ingat berapa bulan, tapi jam dia rabak gila babi ni. Okay, hari ni 20 hari bulan 3 JB banjir weh. Rabak gila babinya jam dia. Ni Azam kat belakang aku. Jam teruk. Ni dekat angsana belakang tu. Nampak oh. Memang teruk gila. Tak boleh jalan langsung. Tu ambulans yang kedua. Orang sampai nak balik jalan kaki lah. Kau tahu tak, jalan kaki. Tak larat naik bas. Semua lah. Ni orang kampung bagi lalu ni. Jam atas tu jam. Atas ni jam. Memang paling teruk lah dalam sejarah tahun ni lah. Rabak gila. Orang sampai keluar orang. Rabak gila. Jam. Tengok lah. 4 orang lah. Azam kebal kat belakang aku tu. Nampak? Jam teruk sampai orang jalan kaki. Orang keluar kereta tak bergerak langsung. Macam mana nak pergi makan ni? Nampak orang jalan kaki. Memang bersepah-sepah orang jalan kaki. Memang tak boleh buat apa. Teruk dia punya jam. Bombo kat sini sangkut. Boleh jalan tak? Tengok. Blackout. Tak ada karen langsung. Tengok orang jalan kaki. Blackout, tak ada karen. Memang teruk lah. Siapa nak lalu, nak balik Skudai, pastikan mental kuat lah. Orang sampai keluar jalan kaki siap. Balik jam melekat, tak jalan langsung. Tengok. Sampai keluar abang ni tau. Tengok ni dekat Sutera ni. Nak lalu pun tak boleh. Tengok. Nampak. Tak boleh jalan langsung. Tengok tu. Bro. Kerja Singapura kan? Macam kerja Singapura. Okay, let's go. Laju. Angkat laju angkat. Tengok apa gedah banjir kan. Ni memang paling rabak ah. Jalan. Baik Baik je Gedah. Kau sampai berasap siap motor orang tu. Kat sini pun tak boleh lalu. Sekarang ni aku masuk Kampung Sutera. Ikut jalan mana tah? Ni uncle ni bawa kita orang. Sebab jalan yang lagi satu tu tak boleh jalan. Nampak tau. Habis siap kereta ni. Lampu nyala. Okay, aku dah lepas. Ni nak menghala ke bandar pula. Korang tengok macam mana jam dia. Tu sampai atas bukit tu. Alhamdulillah boleh balik. Okey, alhamdulillah aku dah sampai rumah. Daripada Danga jam sampai ke Sutera. Kau tahu tak kenapa aku tak isi minyak? Sebab aku pakai tank besar. Aku tengah try ni. Aku last isi hari tu hari Ahad.
Satu hari aku pergi kerja 60 kilo. Hari ni dah hari Khamis, mesti boleh sampai lagi. Okey, alhamdulillah sampai.